Hey, DAP, mana otak kamu? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada isu baru geng berkenaan dengan Kerajaan Pulau Pinang. Isu ni isu yang lama, berpanjangan dan ada perkembangan terbaru tentang isu. Cerita dia macam ni. Kerajaan Negeri Pulau Pinang nak buat Batu Kawan Industrial Park 2 Fasa 1 di satu kawasan yang dikenali sebagai Bairam di Batu Kawan. Jadi untuk laksanakan projek ini, dia mencari syarikat yang mampu untuk membeli tanah tersebut, kemudian bangunkan Batu Kawan Industrial Park ini. Jadi dia cari syarikat yang berkelayakan. Dia kata dia jumpa satu syarikat di Dubai Expo pada tahun 2020, iaitu Umek Construction Sdn Bhd. Bila dia jumpa syarikat ni, dia pun terus tawarkan direct negotiation dengan syarikat ini. Maka pendekkan cerita, dia bersetuju untuk berikan kepada syarikat Umek Construction, tapi bukan pada Umek Construction. Satu lagi syarikat yang dimiliki oleh pemilik saham yang sama, iaitu Umek Land Sdn Bhd. Jadi dalam proses nak tanda tangan tu, tiba-tiba 2 hari sebelum tanda tangan, Umek Land Sdn Bhd ini telah dijual sahamnya 70% kepada Sunway Group dengan harga 23.33 juta. Kat sini timbul soalan yang pertama. Macam mana Sunway Group boleh tahu perbincangan antara Umek Construction ataupun Umek Land ini dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang diwakili oleh PDC, Penang Development Corporation? Macam mana Sunway Group boleh tahu? Macam ada satu jualan atas angin, something like that lah. Jadi proses tanda tangan perjanjian ini diteruskan walaupun Kerajaan Negeri dan PDC tahu berlaku penjualan 70% saham Umek Land ini tanpa dimaklumkan kepada PDC terlebih dahulu. Dah jual baru PDC tahu. Jadi kita kena ingat ini yang berlaku. Kejap lagi kita akan kembali kepada ini. Jadi tanah tersebut dijual dengan harga RM26.53 per kaki persegi. Harga ini sebenarnya di bawah nilai pasaran. Mengikut bekas timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Profesor P. Ramasamy, kawasan Bairam ini dalam keadaan semak samun dululah, harga dia RM45 per kaki persegi. Macam mana Kerajaan Negeri boleh bersetuju untuk jual secara direct nego dengan harga RM26.53 per kaki persegi? 50% daripada nilai pasaran yang dikatakan oleh Profesor P. Ramasamy. Sekarang kita pergi kepada Umek Land Sdn Bhd. Ini lagi kelakar. Umek Land Sdn Bhd ini dimiliki oleh 2 orang individu. Pertama, Karen Cheng Pui Kwan. Dia ada 1.4 juta saham. Dan juga Nathaniel Rajakumar yang memiliki 600,000 saham. Syarikat ini yang sepatutnya bayar harga keseluruhan tanah tu, kalau kita kali 26.53 per kaki persegi kali dengan keluasan tanah itu, dia kena bayar kepada PDC 646 juta. Yang ni memang PDC dan juga Kerajaan Negeri tahu dari awal. Siapa nak beli, kena bayar banyak ni. Jadi sepatutnya, bila mereka cari syarikat yang nak disuruh memajukan tempat itu untuk bina Batu Kawan Industrial Park ini, mestilah syarikat yang berkemampuan. Jadi apa kemampuan Umek Land ini sampai PDC pilih dia untuk direct nego dan beri kepada dia? Syarikat Umek Land ini adalah sebuah syarikat yang untuk 5 tahun berturut-turut pendapatan dia kosong. Tak ada pendapatan langsung. Bermakna syarikat ini tak menjalankan apa-apa operasi dan mencatat kerugian bersih sepanjang 5 tahun ini. Sebab apa? Dia tak berniaga. Dia hanya bayar kos dan sebagainya. Tak ada pendapatan langsung. Jadi di mana kemampuan syarikat ini nak bayar 646 juta ini? Takkanlah lembaga pengarah PDC yang diketuai oleh Ketua Menteri sendiri sebagai pengerusi tak buat due diligence, tak check background syarikat ini, tak dapat laporan kewangan setiap tahun dan nilai syarikat ini mampu ke tidak? Apa yang lembaga pengarah yang diketuai oleh Ketua Menteri ini buat? Jadi tunggul kayu ke setiap kali mesyuarat lembaga pengarah? Projek ini bukan kecil. Dia punya nilai pembangunan kasar dia adalah 3.5 bilion ringgit. Syarikat yang tak ada pendapatan nak diharapkan buat projek 3.5 bilion ringgit. Hey, DAP, mana otak kamu? Bila dah kena bantai dengan netizen, dah kena bantai dengan rakyat, Kerajaan Pulau Pinang pun buatlah keputusan melalui PDC untuk batalkan perjanjian yang dia tanda tangan dengan Umek Land Sdn Bhd. Cuba dengar alasan dia apa. Alasan dia adalah syarikat tersebut telah membuat penjualan saham tanpa memaklumkan kepada PDC. Apa kau sembang ni? 2 hari sebelum kau tanda tangan, kau dah tahu dah dia jual 70% saham dia kepada Sunway Group. Kalau itulah alasannya, patutnya masa tu juga kau dah berhenti sign. Saya tak mau sign sebab kamu telah jual saham tanpa maklum kepada kami. Masa tu dia sign. Bila dah kena hentam, barulah dia nak batalkan dan dia gunakan alasan ini. Okey, seterusnya Kerajaan Negeri dan PDC dia buat tender terbuka. Baru dia ada akal kena bantai dengan netizen, dia buat tender terbuka. Dan harga kali ni pula, dia bagi harga RM38.60 per kaki persegi. Barulah betul ini nilaian dia. Dia bagi harga pasaran. Betul apa yang Profesor P. Ramasamy sebut. Profesor P. Ramasamy sebut lebih kurang 45. Dan bila dia keluarkan harga nilaian pasaran RM38.60 per kaki persegi,
Kan jauh daripada yang dia mula-mula bagi pada Umat Land, RM26.53 per kaki persegi. Kat sini dah terbukti bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan PDC ada cubaan direct nego jual kepada satu syarikat yang tidak ada kemampuan dengan harga di bawah pasaran. Ambil kau. Ni siapa nak siasat ni? Ni siapa nak siasat? Sampai ke hari ini tidak ada sebarang siasatan ke atas transaksi Kerajaan Negeri Pulau Pinang, PDC dan Umat Land. Sekian, terima kasih.